Assalamualaikum. Lah ni Nana duduk di Khao Yai lagi. Duduk di farm Pim Suk. Farm Khao Yai. Tempat orang mari bergambar. Dengar berbiri-biri. Dengar bunga-bunga. Nanti kita beli dah tiket untuk masuk dalam. Harga dia 80 kok. 80 kok. Boleh apa nama. Tiket untuk masuk 20 kok. Jadi untuk diskaun air di dalam. Jom kita masuk. Tentang masuk. Wah, lek dalam ni ialah apa nama? Ada berbiri. Ni biri. Biri. Highlight sini no ya kata. Ni suasana dia. Ni. Wait. Dalam ni ada kafe makan untuk kita boleh tukar tiket dalam diskaun 20 baht satu keping. Wow, jomnya semu. Nana telah masuk. Wow. Bunga tak ye. Wow. Buka gambar. Wow, Comel sungguh. Lu comelnya. Sebelah warna merah. Nanti kita nak pergi pula. Okey ni zon agak bunga merah. Bunga merah dengan bunga 5 pula ni. Kuning pun ada. Wah, comel lotem. Ni comel. Ya ada merah ni. Tapi bukan pelau ni semua. Dom. Comel. Busuk. Siung. Tak bang weh. Siung. Gila. Tak bang kali. Tak bang po. Oh, ni bunga ni pula. Dia bunga gini kecil. Tengok semua. Alah. Comel deh. Tumse hamite sulalo. Yo, pia nak main no step boleh malam ni ha. Wow. Cai. Ya, pada muka. Weh, ni comel juga. Tengok bunga ya ha. Ya sekutu ada 5 butir dah comelnya. Oi bangga apa bunga gapo ni? Wow. Comel. Buku ramah sah. 2, 3. Buku ramah sah. Okey, inilah suasana di kebun bunga di Pim Suk. Kebun bunga Pim Suk. Siapa nak mari bolehlah mari sini untuk bergambar di Khao Yai. Siapa nak mari boleh mari. Jumpa lagi terik depan nak pergi mana nanti ikut. Bye bye.